Nabila, stres lah. Kenapa Syirah ke stres? Si laki kau bukan main, kurang pula ni. Tak tahu dah nak buat apa. Ya ke? Aku ingat macam okey je untuk si Akikah. Kau nampak okey, tapi hakikatnya rendah. Macam bulan lepas bukan main tinggi, tapi bulan ni klik-klik. Langsung tak ada ke prospek yang berkualiti? Dah try follow up, semua tak berkualiti. Semua dah buat. Semua nak tunggu bulan musim haji lah, apalah. Kau tak ada ke perancangan yang okey untuk program Akikah ke? Buat masa ni aku tak ada idea lagi. Kau ada idea tak? Kalau untuk aku banyak kepada badan haji je. Tapi kan, mungkin aku boleh suggest kau untuk approach mana-mana pertubuhan ke tadika-tadika sekitar Kuantan, aku rasa lah. Bagus juga idea tu. Aku rasa cuba try dulu lah. Kok boleh naikkan jualan si Akikah. Nanti aku try cari ni. Bagus juga idea. Korang, kita nak buat dalam risalah ni. Nanti doa-doa lah dapat nama prospek ke apa. Apa-apa nanti kita orang update kat WhatsApp. Okey lah, kita orang nak gerak dah ni. Okey korang, nanti apa-apa inform je kita orang. Kita orang doakan korang dapat prospek hari ni. Betul. Elok-elok tau. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Kami nak bertanya lah kalau Puan berminat dengan package Akikah yang kami tawarkan ni. Oh, Akikah. Kami buat Akikah di Mekah. Oh, ya ke? Daripada mana ni? Daripada Cakna Travel. Oh, Cakna. Kalau Puan boleh tengok ini harga kami lah bermula 390 harga satu ekor kambing. Oh, Inilah yang akan bagi lah. oh. Ukiran kayu, kalau nak yang mana ni pun boleh juga. Air zam-zam. Oh. Bolehlah, saya nak buat untuk anak-anak saya. Saya nak kontak macam mana ya? Boleh tak Puan bagi nombor? Okey, saya ambil ni ya. Okey. Sama. Macam mana ni? Mana customer ni? Syira? Korang dah balik dah? Dah balik dah, baru je. Jadi macam mana? Ada prospek tak? Ada. Tadi kita dapatkan nombor satu pemilik rumah kasih anak yatim kan? Makasih anak yatim? Ya. Kebetulan aku nak cari pertubuhan rumah anak yatim ataupun tadika untuk aku ambil buat akikah. Aku rasa nombor tu kau boleh contact pun sebab nampak dia macam berkualiti. Ya ke? Kalau okey aku nak try call. Boleh juga. Nanti kau bagi kat aku nombor dia? Boleh. Boleh. Okey, terima kasih. Rasa nak call nombor prospek tak ni? Dah call. Hello, Assalamualaikum Puan. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Cik Syira, pegawai Akikah dari Cakna Travel. Saya dapat nombor Puan ni dari staf kami yang buat edaran risalah tadi. Jadi saya dengar daripada mereka yang Puan berminat untuk buat akikah untuk anak-anak Puan ni. Oh ya, ada jumpa dekat ni kereta tempoh hari. Ya betul. Oh, berkenaan dengan akikah tu. Betul-betul saya memang bercadang nak buat. Oh ya ke Puan? Alhamdulillah niat Puan macam tu. Boleh saya tahu nama Puan? Dan Puan berniat untuk buat akikah ni berapa orang ya? Oh, nama saya Puan Hanim. Saya sebenarnya kalau kata nak buat akikah ni, saya nak buat dalam kuantiti yang banyak. Saya ada jaga rumah anak-anak yatim. Saya pengurusnya lah. Jadinya kalau ikutkan saya bercadang nak buat untuk 8 orang macam tu. Alhamdulillah Puan. Kami memang nak memudahkan urusan orang ramai dalam melakukan akikah, terutamanya akikah di Mekah ni. Ya betul. Macam mana saya nak daftar ya? Untuk cara pendaftaran, kami sediakan 3 tau Puan. Iaitu pertama, cara pendaftaran secara ke rumah. Yang kedua, secara atas talian.
Dan yang ketiga, kami sendiri, staf Cik Ana yang akan datang buat pendaftaran ke rumah puan. Maksudnya untuk anak-anak saya yang memang kita tak buatkan lagi lah akikah untuknya. Kebetulan pula harga yang Cik Ana tawarkan memang berpatutan dan macam kami pun mampu lah untuk buat untuk setiap satu anak kami tu. Anak kami semua perempuan. Boleh puan, tidak ada masalah. Kalau begitu, boleh puan sertakan kepada saya alamat rumah kasih puan untuk saya tuliskan. Dan insyaAllah nanti tim kami akan datang ke rumah puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Staf Cik Ana Ya, saya staf Cik Ana. Jemput masuk. Puan Hanim ada tak? Puan Hanim ada. Duduk situ. Jemput masuk. Jemput masuk. Okey. Oh, ni Ya puan Allah. yang saya kontak tengah hari. Ya, seorang je. Ni seorang dia. Ya Allah, terima kasih. Seorang je? Seorang je. Sempat seorang je. Tak apa. Boleh lah. Macam kita janji tu nak buat pendaftaran. Duduk. Okey. Kita duduk. Okey. Macam dah kita kontak hari tu kan. Puan nak buat untuk anak-anak puan ni. Ya betul. Anak dalam rumah ni lah. Betul. Ada 8 orang yang kita janji kan. 8 orang tak buat lagi. InsyaAllah lah buat masa ni. Kalau macam tu kita buka borang untuk 8 orang tu. Boleh ke awak buat seorang-seorang ni? Boleh insyaAllah. Okey. Macam yang ada kat borang ni, saya nak butiran puan dengan nama anak-anak puan yang nak buat akikah tu. Nama anak-anak. Boleh saya dapat? ni. Oh, ni. Ni senarai nama yang nak lakukan akikah. 8 orang. Ada 8 orang semua sekali. Boleh saya tahu tak untuk 2 ekor kambing ke seekor kambing? Anak kami semua perempuan. Semua perempuan. Jadi seekor lah kan. Yang macam hari kita cakap tu kan. Okey. Kalau macam tu saya tulis dulu nama ke-8 anak puan ya. Okey puan, saya dah siap isi untuk ke-8 anak puan. Alhamdulillah. Kalau macam tu kita dah boleh lafaz akad dah. Boleh. Puan baca bahagian ni, saya baca bahagian ni. Okey. Saya yang bernama Hanim binti Zulkifli mewakilkan pihak Cik Ana Travel and Tour Sembilan Barat untuk menguruskan ibadah akikah di Mekah atas nama anak jumlah RM 390 sebagai wakil dari pihak Cik Ana Travel and Tour. Kalau macam tu kita dah selesai. Saya ada sedikit cinta hati untuk pihak puan. Saya sertakan. Terima kasih. Ini penghargaan daripada kami lah. Baik-baik. Dengan Cik Ana Travel. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama puan. Apa-apa saya akan update dekat puan dari semasa. Boleh. Kalau tak dekat saya, dekat staff saya pun boleh juga. Ni pembantu. Ya, pembantu saya. Cantik orang dia. Ya, apa-apa boleh je kontak antara kami berdua. Kalau datang kat sini, kalau tak ada saya, dia ada. Okey, InsyaAllah. tak apa. Apa-apa saya akan update dulu. Baik. Terima Macam kasih. tu saya balik dulu kan? Ya, baik. Okey. Terima kasih puan. Sama. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Selesai semuanya. Alhamdulillah. Dapat apa-apa tak daripada drama tadi? Tak dapat? Saya explain. Dalam Islam, akikah bukan sekadar ibadah sunat, tetapi juga satu bentuk kasih sayang dan keperhatian terhadap sesama manusia.
Drama ini mengangkat nilai keikhlasan, sifat penyayang dan kepentingan berkongsi rezeki dengan golongan yang kurang bernasib baik, khususnya anak yatim. Melaksanakan akikah di Mekah ni menzahirkan rasa syukur atas nikmat kurniaan Allah SWT serta mengukuh hubungan di silaturahim antara umat Islam di seluruh dunia. Ia juga mengajar kita bahawa rezeki yang dikongsikan dengan orang lain tidak akan pernah berkurang, malah membawa keberkatan yang lebih besar. Kesimpulannya, akikah di Mekah ni mengingatkan kita bahawa setiap rezeki yang dikurniakan Allah SWT bukan untuk dinikmati sendiri, tapi juga dikongsi demi mendapatkan keberkatan dan keredaannya.